saja insya-Allah. Dan kita malam dapat lelaki dapat solat Jumaat di atas kapal ini. Kita selalu solat berjamaah di atas kapal ini kerana ramai orang-orang Islam yang berada di atas kapal ini. Ada juga yang dah lama masuk Islam tapi merasa kuatnya semangat Islam itu kembali apabila adanya solat jemaah. So alhamdulillah kawan kita yang daripada Amerika merasa izahnya sangat tinggi.